Korang tak jumpa lagi Holy Grail yang kau cari selama ni? Korang ni memang lemah. Korang kat luar sana dah jumpa belum Holy Grail yang korang cari selama ni? Mungkin korang kat sana dah sibuk tukar teknik, kejap teknik A, kejap teknik B, lepas teknik C pula. Blame balik, korang repeat balik benda yang sama. Korang tak jumpa lagi Holy Grail yang kau cari selama ni? Korang ni memang lemah. Kat sini aku nak share dengan korang satu Holy Grail. Kalau korang tanya dengan professional trader sekalipun, teknik Holy Grail yang aku nak sharekan ni, diorang pun setuju dan diorang sebenarnya guna juga. Korang nak tahu apa teknik dia? Dan korang nak tahu apa setup Holy Grail dan Holy Grail yang kami gunakan dalam industri trading ini yang boleh membuatkan kita konsisten dan tanpa orang kata perlulah hiraukanlah apa pun market nak bagi. Kat sini aku nak share Holy Grail dia. Kalau korang tercari-cari selama ni, Holy Grail kita adalah risk management yang betul. Korang pandai manage risk, duduk macam mana kat market pun, kau pergilah market apa pun, crude oil ke, korang pergi trade gold, Nasdaq dan sebagainya, mesti korang boleh santai je layan risk dan korang boleh reward yang besar. Jadi korang fikir-fikirkan Holy Grail macam mana lagi yang korang cari selama ni. Ciao.